Again, hari ni aku nak tukar gear lever bush full set. Dia ada 4 biji. Dekat sini sama. Untuk ini yang kereta Satria Neo. Okey, mula-mula sekali kita buka konsol gear ni. Dia ada 2 biji skru dekat sini. Sini satu dan sebelah sini satu. Dan dia punya gear inilah penutup ni kat sini. Untuk gear ni first sekali kita kena buang dia punya knob, gear knob. Kita just pusing je, lawan jam. Lepas tu kita just angkat benda ni, tarik je. Sebab dia ada klip, dia pakai klip macam ni je kat sini. Lepas tu yang ni kita just tarik, angkat, buang macam tu je. Okey, lepas tu kita buang yang 2 biji skru ni. Okey, menggunakan ratchet. Ini aku beli ratchet ni dekat Shopee je ni. Senang nak buat kerja. Kat tengah ni kita just tarik macam tu, and then kita just buka dia punya skru dekat sini. Yang bestnya ratchet ni, dia setiap dia punya ni batang screwdriver ni dia ada magnet. So senang lah kita punya kerja sebab dia melekat kan. Just okey, kita just tarik. Tarik macam tu je. Yang ni tak tepi dulu. Apa benda pula ni? Maybe untuk gear auto. Sebab dia ni manual dia tak ada gear shift tu. Gear shift dekat situ tu. Okey, dekat sini dia ada skru 14. Saiz 14. Dia ada 4 biji. Sini dan 2 hujung sini. Okey, kita just buka je macam biasa. Dia kena selak sikit. Okey, inilah bush yang aku nak tukar tu. Lepas tu kita kena buang dia punya nut kat sini. Ini aku dah buang lah. Okey, lepas tu kita kena pakai Allen key.
cocok dekat sini. Lepas tu kita pusing sampailah dia rasa longgar. Lepas tu kita dah boleh buka lah, boleh cabut. Dia di bush dia ada dekat tepi sini. Tapi okey geng, aku dah selesai apa ni, tukar bush untuk gear level ni. Inilah, yang ni 4 biji, yang ni sebiji je duduk dekat sini. Yang ada kat bawah ni aku tak tukar sebab memang dia tak bagi lah. Ingatkan dia beli, ingatkan time beli tu dia bagi sekali yang bawah ni. Dan yang ni original dia besi tau. Yang ni aku tukar kepada plastik. Aku nak tengok dia punya ketahanan selama mana. Okey, aku nak pasang balik dia punya konsol gear ni. Video pemasangan bush tadi tu aku tak ambil sebab tangan aku kotor kena pegang. Aku tak dapat nak pegang aku punya kamera ni. Okey, harap korang faham lah apa yang aku terangkan. Dia ada bush kat sini, lepas tu ada 4 biji bush. Lepas tu dekat celah ni dia bush yang macam ni. Ia kepit dekat sini satu, dekat belakang sini satu. Dan kalau korang nak tukar bush kat bawah boleh, sebab bush dekat bawah dia macam ni je. Alright geng, harap korang faham lah apa yang aku terangkan ni. Memang smooth lah lepas aku tukar tu. Memang betul-betul sedap. Ok geng, itu saja video perkongsian aku untuk kali ni. Jangan lupa subscribe ya.